Bila kau berjalan bawa baby 7 bulan setengah ni, kena bawa sekali makanan dia. Nak bawa makanan yang dah siap masak dari freezer memang leceh sebab nak cek tempat untuk panaskan lah apalah. So Ijah cuba bagi Aminah makan ready to eat bubur salmon from Double Happiness ni. Tak sangka Aminah suka betul makan bubur ni. If baby korang prefer suam-suam pun boleh je panaskan guna air rendam 3 hingga 5 minit macam tu. Yang penting tak ada bahan pengawet, and dia ada 3 jenis, salmon, ayam and ikan koi. Dah makan bubur, baby nak kudak-kudak pula kan. So Ijah bagi je corn rice stick ni. Tak ada gula, garam, MSG, and diguna bahan-bahan natural je. Baby nak pegang pun senang bila bentuk je jari, and dia cairan mulut, so tak ada tercekik. Tak sabar nak try pancake pandan ni. Tunggu lagi 2 minggu barulah Aminah 8 bulan. Kadang bila baby reject nasi, Ijah tukar menu pasta. Baby shell ni Ijah buat carbonara version baby. Diperbuat daripada tepung gandum premium. Nak bagi baby makan directly pun boleh sebab dia lembut, tapi baby Ijah belum pandai gigit, so Ijah blend dulu. Anchovy powder ni boleh masuk dalam masakan baby, tak kisah menu apa. Macam Ijah ni buat bubur telur, so Ijah letak sedikit sebut ni bagi ada rasa ikan. Ada juga sebut ayam, garlic, shiitake. Memang guna single ingredient, so 100% pure tanpa garam and MSG. Aminah approve ya bubur telur letak sebut ikan bilis and baby shell carbonara ni. Bila baby dah boleh belajar makan ni, memang pening kepala mak-mak memikirkan menu untuk anak. Tapi seriously, Double Happiness ni banyak membantu. Bila baby berselera makan, barulah maknya happy and semangat nak memasak kan. So mak-mak bolehlah try Double Happiness.